Hello, hi guys. Welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so basically hari tu Nisa baru je withdraw RM210. So, kita try hari ni adakah dapat ataupun tidak lah. Tapi sebelum tu, kita pergi dekat ATM ni. So, sekarang Nisa memerlukan satu nombor je lagi untuk nak withdraw. So, jom kita pergi dekat get password. Get one attempts. So, ni kita gamble je. Nisa pun tak tahu adakah. Okay. So, Nisa teka dapat betul 2. So, korang boleh nampak kat sini. Kejap sebelum tu. Korang boleh nampak Nisa punya balance dekat sini 564. 564. So, kita tekan je withdrawal. Dan dah dapat. So, nanti kita masukkan lagi lah. So, korang boleh nampak dekat sini daripada ATM ni. Daripada ATM ni tadi, dah masuk ke dalam ni lah. Okay. Yang second pula, kita pergi dekat Red Bank Note. Okay. So, duit merah ni. Bismillahirrahmanirrahim. So, sekarang ni Nisa perlukan satu je lagi. Dan kita tekan je. And kita tengok adakah kali ni membayar ataupun tak. Okay. So, kita tekan je interest calculation. Okay. So, I understand. Dan kena tambah lagi 6. So, macam Nisa cakap sebelum-sebelum ni kan. Kita ni cuba je untuk tengok adakah withdrawal tu berjaya ataupun tidak. So, untuk sekarang ni, Nisa punya duit merah ni tak berjaya. Tapi tak apa, untuk duit biru ni, dia memang sentiasa berjaya lah untuk kita nak withdraw. So, yang kat sini tak ada limit. And korang boleh nampak, sekarang ni Nisa dah boleh withdraw sebanyak RM80. Tapi tak apa, Nisa tunggu dulu untuk next withdrawal. Okay. So, Nisa nak bagi tahu juga dekat sini, coins dekat sini kan, boleh transfer dekat ATM tahun nanti. Tapi dengan syarat korang dah maksimumkan yang ni dan juga yang ni. So, bila dua-dua dah maksimum, barulah korang boleh convertkan coins ni dekat ATM ni. Okay. So, untuk full tutorial dia, korang bolehlah pergi dekat Nisa punya video tutorial. Nisa dah letakkan dekat description box di bawah. Banyak dah video Nisa buat untuk games Backfight ni. Dia memang sangat-sangat best. And then korang boleh nampak Nisa punya total withdrawal daripada games ni adalah 486. Which is Nisa nak tunjuk kat sini. 120 ni, RM120 ni daripada duit merah dan 210 ni duit merah dan yang lain-lain tu daripada duit yang color biru tu lah. So, untuk merah ni tak apa, Nisa akan cuba lagi buat 6 kali. So, which means Nisa tanpa invite So, ni Nisa tak gunakan yang invite ni. So, Nisa buat active interest calculation ni lah. So, nanti Nisa akan cuba untuk withdraw and then kita tengoklah macam mana. Tapi setakat ni untuk duit biru, tak ada masalah. Boleh terus je withdraw. Cuma untuk duit merah ni dia akan bertambah sikit lah interest dia apa semua. So, kena cuba banyak kali sampai dapat. Okay, so itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.